Smart Kana merupakan sebuah platform pembelajaran digital interaktif yang dibangunkan khusus untuk membantu memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran topik Kana wa akhwatuha dalam tata bahasa Arab. Seperti yang kita ketahui, topik ini sering dianggap mencabar kerana murid perlu memahami fungsi Kana serta perubahan yang berlaku pada struktur dan hukum i'rab dalam sesuatu ayat. Oleh itu, Smart Kana menggabungkan penerangan tata bahasa, video pembelajaran, contoh ayat, bahan visual serta kuis interaktif dalam satu platform yang lebih tersusun dan mudah digunakan. Melalui pendekatan ini, konsep tata bahasa yang kompleks dapat disampaikan dengan cara yang lebih mudah, menarik dan mesra murid. Murid juga boleh mengakses bahan pembelajaran secara fleksibel sama ada di dalam atau di luar bilik darjah, pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Objektif Smart Kana diinovasikan adalah untuk mencapai 5 perkara utama. Yang pertama, membantu murid memahami konsep dan fungsi Kana wa akhwatuha dengan lebih mudah dan jelas. Kedua, meningkatkan penguasaan tata bahasa Arab melalui kaedah pembelajaran yang interaktif dan berasaskan multimedia. Ketiga, meningkatkan minat, motivasi dan penglibatan aktif murid dalam pembelajaran bahasa Arab. Keempat, menyediakan bahan bantu mengajar digital yang fleksibel dan mudah digunakan oleh guru. Dan yang terakhir, mengukuhkan pemahaman murid melalui latihan serta kuis interaktif yang disediakan dalam Smart Kana. Smart Kana menampilkan unsur keaslian dan kreativiti melalui pendekatan pembelajaran tata bahasa Arab yang lebih inovatif, interaktif dan berpusatkan murid. Platform ini menggabungkan nota, video, penerangan, contoh serta kuis interaktif dalam satu medium pembelajaran yang sistematik dan mudah digunakan. Selain itu, Smart Kana mengubah pendekatan pembelajaran tata bahasa yang lazimnya bersifat konvensional kepada pengalaman pembelajaran yang lebih visual, interaktif dan menarik. Penggunaan elemen visual serta persembahan yang kreatif membantu menjadikan konsep tata bahasa Arab lebih mudah difahami dan meningkatkan minat murid untuk belajar. Keunikan Smart Kana turut diperkukuh melalui integrasi pelbagai platform, kuis digital seperti Kahoot, Tab Quiz dan Zap Quiz yang memberikan variasi dalam aktiviti pembelajaran dan pengukuhan. Pada masa yang sama, pendekatan berpusatkan murid memberi peluang kepada murid untuk meneroka bahan, melakukan latihan serta menilai tahap kefahaman secara kendiri. Oleh itu, Smart Kana bukan sahaja berfungsi sebagai platform pembelajaran, malah menjadi satu inovasi yang menggabungkan teknologi, kreativiti dan pedagogi dalam pembelajaran tata bahasa Arab. Dari aspek nilai tambah, Smart Kana memberikan beberapa kelebihan dalam meningkatkan kualiti pembelajaran tata bahasa Arab. Pertama, menambah baik kaedah pembelajaran tata bahasa. Smart Kana menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan menarik berbanding kaedah tradisional yang banyak bergantung kepada nota dan hafalan. Murid dapat memahami konsep melalui penerangan dan aktiviti yang disediakan. Kedua, pembelajaran secara multimodal. Smart Kana menggabungkan teks, visual, video dan aktiviti interaktif dalam satu platform. Gabungan ini membantu murid memahami kandungan dengan lebih mudah melalui pelbagai bentuk pembelajaran. Ketiga, memahami Kana wa akhwatuha dengan lebih jelas. Contoh dan latihan yang disusun secara sistematik membantu murid memahami perubahan serta fungsi Kana wa akhwatuha dalam ayat. Murid juga dapat mengukuhkan pemahaman melalui latihan yang disediakan. Keempat, memudahkan tugas guru. Bahan pengajaran, latihan dan penilaian dihimpunkan dalam satu platform. Hal ini memudahkan guru mengurus bahan pembelajaran tanpa perlu menyediakannya secara berasingan. Dan yang terakhir, berpotensi untuk dikembangkan. Smart Kana boleh dikembangkan kepada topik-topik tata bahasa Arab yang lain pada masa akan datang. Ini menjadikan platform lebih komprehensif dan boleh digunakan secara berterusan. Baik, seterusnya dari segi kegunaan dan kebolehgunaan, bahan pembelajaran ini sesuai digunakan dalam pelbagai situasi pembelajaran. Contohnya, guru boleh menggunakannya semasa proses pengajaran di dalam kelas, manakala murid juga boleh menggunakannya untuk pembelajaran kendiri di rumah. Selain itu, bahan ini boleh diakses menggunakan telefon pintar, tablet dan komputer. Jadi, murid lebih mudah untuk belajar tanpa terhad kepada tempat dan juga masa yang tertentu. Bahan ini juga mempunyai kuis interaktif yang dapat membantu guru ni melihat tahap kefahaman murid terhadap sesuatu topik dengan lebih mudah. Sekiranya terdapat murid yang masih kurang faham, guru juga boleh memberikan latihan atau penerangan tambahan. Seterusnya, bahan yang disediakan juga boleh digunakan semula dan disesuaikan mengikut tahap penguasaan murid. Jadi, guru ni boleh mengubah aktiviti maupun soalan mengikut keperluan murid.
Akhir sekali, semua bahan pembelajaran ini dikumpulkan dalam satu platform sahaja. Hal ini sekaligus dapat menjadikan proses pembelajaran lebih tersusun, mudah dicapai dan lebih praktikal untuk digunakan oleh guru dan juga murid. Beralih kepada potensi perkomersialan, inovasi Smartkana bukan sekadar laman web biasa tetapi merupakan sebuah pakej pembelajaran digital berkuasa tinggi yang berpotensi besar untuk dipasarkan secara meluas. Dipasar menggunakan platform modem Gamma AI, Smartkana menawarkan struktur bermodular yang sangat mudah dikembangkan kepada pelbagai topik nahwu dan kemahiran bahasa Arab yang lain. Sistem ini amat fleksibel dan sedia untuk ditawarkan kepada sekolah, pusat tuition, universiti maupun institusi pendidikan swasta. Melalui pautan interaktif yang menghimpunkan infografik, video penerangan, Anyflip, nasyid berirama serta kuis kendiri seperti Kahoot dan Z-Quiz, Smartkana berupaya diintegrasikan menjadi aplikasi mudah alik mobile app atau sistem learning management system secara komersial. Dengan mengurangkan kebergantungan kepada kaedah hafalan berasaskan buku teks tradisional, Smartkana memberikan nilai tambah pedagogi yang tinggi sekaligus membuka peluang kerjasama strategik dengan pelbagai agensi pendidikan di era digital masa kini.